33. Serius lah? 33. Mami silap tak ikut dia awal-awal tadi. Dia kata macam mana? Apa je kata kat Mami tak salah. Habis ada orang nak beli lagi tapi dah habis. Zaim beli RM5. No, RM5 10 scoop. Kan? Betul. Banyak duit dia bawa pergi sekolah. Jawab macam mana tadi? Macam ikut Mami cakap tadi. Jawab bayanglah kalau Zaim tu takkan nak makan pakai Jawab punya tu. Allah, bisa tak hidung dia je kalau Jawab pakai yang dia punya sudu tadi. Jawab lagu tu. Tu dah penuh. Rumah kata dia straight kan? Straight kan? Kalau sikit dia tambah sikit lagi. Dia tak tuang kat tangan, dia tuang atas-atas lah 10 scoop. Si Zaim. Itu. Itu yang tu berapa ringgit? Cikgu yang disiplin atas tu. Cikgu cakap, sedap. Cikgu nak beli. Lepas tu cikgu beli ke? Cikgu tak beli. Cikgu makan kawan-kawan punya yang dah bayar. Sedap. Kalau satu scoop tu berapa? Cikgu makan. Cikgu makan walaupun ada cikgu dalam kelas. Kami nak makan benda tu. Lepas tu cikgu masuk, kami senyum. Cikgu cakap, makan apa? Makan snack. Lepas tu terus bagi cikgu sikit. Sedap. Kejam lah cikgu nak tengok apa dia. Cikgu makan anak murid punya. Satu tangan penuh. Cikgu apa tu? Cikgu Zuraidi. Cikgu lelaki. So kita boleh pergi Padang Besar lagi Sophia. Beli satu sakti. Ish, janganlah nanti orang kantin marah. Satu tu berapa je? Satu scoop tu berapa? Satu scoop tu 50 sen. Ni bukan orang kahwin ni 50 sen. 5 kupang. 50 sen. Yelah. Nanti kita kira duit. Sampai ke penyapu ni. Penyapu mana pula? Aduh. Macam bukan kamera. Ramai ni viewer nak tengok video ni. Hello guys. Nak beli check in. Check out. Nanti kalau salah rugi. Macam ni dia sebenarnya kan Mami kan terlebih beli tu. Sebabnya kan Mami kan Dija tak beli lagi. Lepas tu bila Mami tengok Dija dah beli 3. Lepas tu Mami rasa macam ni dah lebih-lebih sangat. Sebabnya kita bukan boleh makan banyak-banyak benda ni. Jadi kering tekak. Dia tak bagus ni. Dia banyak pulsa. Lepas tu kan jangan Mami nampak 3 dah plastik Mami beli kat Dija. Tu Mami fikir 3. Lepas tu satu paket tu kan dia jual pula kat sekolah. Jual juga? Itu kan untuk makan. Kan Mami suruh bagi kat teacher Fatihah. Yang teacher Fatihah Ija tak makan lah. Ija tak jual, Ija makan. Yang pack tu Ija makan lah. Ija tak jual. Yang teacher Fatihah Ija bagi juga. Lepas tu yang anak murid baru masuk kelas kita. Dia 3B. Dia lahir dekat Kuala Lumpur. Mak dia cakap ayu-ayu lah. Mak dia orang Perak. Ayah dia orang Kelantan. Oh, kerja Kelantan lah je. Tapi dia tubik dari mak dia di KL tu. Sebab dia orang Perak. Dia cerita lah je beratur panjang tu. Panjang sampai luar kelas. 3D nampak? Anda nanti tak nampak kat kamera. 3D nampak? Ngam beli terus. Lepas tu ramai tak orang dapat beli je? Ramai. Ni. Jangan tunjuk nama. Tak tunjuk. Dia contohkan. Kalau nak beli tekan beg kuning. Nak beli tekan beg kuning. Mana ada beg kuning Sophia? Mahal apa? Seronok kan? Meniaga kan? Dah. Penat. Allah hai. Macam mana Mami? Laki yang nak beli baju. Oh lah, ramai laki dalam sekolah kita tu. Macam mana Mami ni duk buat live ni penat. Macam tu lah penat berniaga. Tapi Nabi dia kata 9 daripada 10 punca rezeki adalah dari perniagaan. Kalau kita duk makan gaji je, kita takkan dapat ni RM20 sehari ni. Dia tahu tak banyak. Gaji Dija ni. Gaji Jara sebulan. Dia cakap, weh kami nak beli lagi. Besok-besok ada lagi. Besok nak menipu apa Sophia? Mana ada? Duh. Ada satu. Mami beli lagi. Duh, itu untuk sekolah Mami. Mami dah bagi dah tadi. Saya depo tak apa bulan depan pula kita pergi Padang Besar. Nanti depo bobok panjang. Jual jelly esok. Jelly tak laku sangat. Dah ada yang baru ni. Lain kali kalau nak jual tu, jual jelly sampai habis tu. Mami takut Umi marah sebab Mami dah beli terlebih 1 tin lah. Sebab awak tu dah ada 3 bungkus Mami tengok.
Habis tu saya nak makan ni. Makan apa je kan dah ada. Ada apa dah? Siapa suruh buat apa habis? Mami tak makan langsung. Sebab apa Mami tak makan? Ada sisa. Mami lupa nak upload kat YouTube. Dia punya video-video berbual dengan Mami. Mami nak buat Google Meet pula ni pukul 2. Jom. Oh, bawa anak tu. Apa? Jom. Kita makan je lah apa benda yang ada kat rumah. Ada nasi je. Tak ada lauk. Mami dah lambat. Ya, tak apa kita ni. Tak apa. Jangan makan. Jangan suka nasi kosong. Dia memang suka nasi kosong. Tak tahu itu no? Tahu lah tapi tak sihat. Sihat. Sembang. Oh, botol tertinggal. Sofia. Tak apa, ni ada botol ni. Botol ni yang tertinggal dengan kawan dia tu ambil. Lepas tu hilang. Satu lagi dekat atas.